Alhamdulillah. So kita dah buat finishing dah. Kita dah finishing, kita dah cuci-cuci kat atas tu. Dia nampak lah dia punya lorah-lorah dia nampak tak? Nice lah. Dia punya texture colour kayu tu dia nampak lebih nature. Nampak tak kita buat mainan kayu teras ni tak ramai orang sanggup, especially kalau terai cepedak ni memang megah lah. Memang megah lah. Tapi sebab dia tak popular, bukan tak popular je lah, sebab kebanyakan ni terai cepedak ni dia duduk dekat kampung-kampung orang yang orang tanam, bukan yang mereka tanam untuk khas nak buat sesuatu benda. Ok, nampak tak dia punya texture nice kan? Kita close up sikit nak tengok. Kita pakai kalang-kalang ni semua kita pakai terai ni. Nampak tak? Kita pakai terai. So nampak tak? Tu, kita pakai terai. Nanti kita akan cari tali kapai yang tak besar sangat lah. Kita akan buat macam kesurutan tu, betul tak? Kita akan balut. Dalam masa yang sama dia akan mengemaskan lagi kita punya apa, kalang ni. Kita tengok. Dia bukan kata kita nak ambil nak buat apa, tak mau bagi ayat hujan masuk ke, tak. Kita buat memang style kita, orang panggil macam urban sikit lah kan. Hipster klasik, hipster sikit. Nampak tak? So yang last atas semua siap dah. Tinggal lagi adalah kita beberapa kita nak asah-asah apa semua kan. Kat ujung-ujung kita asah sikit. Lepas tu yang lain tak ada apa dah. Kemas apa semua, kita mula masuk accessory je lah. And then yang ni yang last lagi, batu ni selapis je sikit ni. Dah batu habis, kita dah boleh start susun lah batu mana kita nak taruh tepi apa semua. Bukan kata dekor macam mana. Nanti bila kita nak basuh ayam apa semua, bekas-bekas apa semua, kita ada tempat untuk letak. Tapi kita mainan tempat letak kita pakai batu kan. Nanti kita akan letak lah tempat-tempat jalan. Oh, Alhamdulillah. Nak boleh tahu ni, ya Allah, kena sabar semua. Kalau orang yang sanggup-sanggup lah, kalau tak sanggup, tak sanggup. Tapi biasalah akan menjadi nostalgia sepanjang zaman untuk peribadi kita. Alhamdulillah. Tinggal yang ni lah. Yang ni kita dah fikir apa semua lah. Tinggal lagi nak start masuk tu. Kita nak mulalah projek ni, InsyaAllah. Baru dia gabungan yang cantik dengan telaga, baru akan nampak lebih nice lah kan. Ayam pun seronok lah. Nanti boleh minum ayam yang fresh. Pokok-pokok akan segar balik. Kita akan pulih balik lah, InsyaAllah.